Alhamdulillah, aku dah sampai Gap. Rasanya aku punya klien dia cakap sampai pukul 7.45. Aku parking dekat tandas. Parking kat tandas sana. Tak ada orang semua sini. Semua dah berkumpul kat sana. Biasa aku memang parking kat sini lah. Lepas aku berjalan ke sana. Alright, kita pergi cari klien kita. Okay, jom. Aduh. Okay, kita bermula. Flora research. Flora research. Orchid, ginger. Go on. Ni nak sampai puncak ni, shot puncak. Sekarang dia pegang ni je. Dulu saya pegang tempat pokok. Yang tinggi-tinggi dia juluk. Daripada polis mana? UPM. UPM. Alright. Semua dia ceras ke? Tak saya je. Oh, ni campur-campur lah. Tak ada yang tak kenal pun eh. Okay. Okay, kita dah jalan lebih kurang 40 minit. Ada dalam 400 meter lagi nak sampai puncak Gap. Ni adik ni daripada Ceras. Siapa nama dek? Farhana. Farhana. Tu abang belakang Farhana. Salam. Salam. Siapa nama? Irfan. Irfan. Abang pakai jaket biru? Salam ah. Aidil. Aidil. Okey. Aidil Fitri baru sambut lah. Okey. Hari ni cuaca cun. Sejuk. Kan? Angin dia pun sedap. Ada. Ada. Ambil angin, ambil. Kan? Wow. Belakang ramai lagi. Nampak lah. Tak ada, tak gigit lah. Ulat gonggok dia buat main. Aku yang dah daki lama pun aku tak pegang ulat tu. Pegang dek. Abang pegang tak gambar. Oh adik ni lah. Tak gigit lah. Tak gigit lah. Dek pinjam glove dek, baru abang berani dek. Pakai glove ni cantik. Dekat muka. Kok dia tumbang. Kelopak jantung sini. Awak belajar yang tu? Ya. 1, 2. Koyum Adventure. Jauhnya ku terkenang, terbayang masa silam, hidup di perantauan, rindu pendam. Rasa memang mahu pulang, sabar